Saya mula bisnes dengan modal 400 je. Macam-macam jual tuan-tuan. Modal 400 je. 400 sebagai modal. Antaranya jadi ejen direct selling. Bagi katalog kawan-kawan. Nak, saya pergi balik kerja, saya pergi dekat warehouse, pergi beli, besok hantar kat kawan. Untung, simpan. Untung simpan. Duit 400 tu sampai satu masa saya cek, duit 400 dah jadi 7,000. Sebab apa? Untung simpan, untung simpan. Ramai orang tak kaya sebab dia tak menyimpan, dia tak menabung. Alah, untung 100 je sebulan, habis kat pasar Ramadan. Dia rasa, alah sikit. Nak kaya macam mana 100? Dia tak appreciate. Bila dia tak reti appreciate yang kecil, dia tak appreciate duit yang besar. Saya menabung tuan-tuan. Menabung sampai isteri saya tanya tu lah. Kita untung bisnes ni bila nak guna bang? Tak apa, tunggu dulu. Sampai stage duit tu memang dah banyak tuan-tuan. Isteri saya nak belanja, pergi belanja lah. Nak pergi, dia obses dengan Korea. Bila nak pergi. Dia nak pergi Korea. Isteri saya obses Korea. Dia boleh baca bahasa Korea, boleh cakap bahasa Korea. Dan dia setiap minggu memang dia masuk kelas. Cikgu dia orang Korea. Belajar online. Jadi bila nak pergi Korea, pergi. Janji kerja saya tak boleh kacau. Bulan puasa ni pun dia ajak. Saya kata, saya jadual saya banyak ni, banyak kerja ni, datang tak perlu pergi. Nak pergi saya. Sabar dulu tuan-tuan. Sampai satu ketika, berjimat, sabar ni bukan sampai selama-lamanya tuan-tuan. Sabar seketika. Sampai satu stage, dia nak beli apa, benda tu perlu, beli. Okay? Tapi, bermulanya dengan menabung dululah. Kalau tak menabung, tak akan sampai stage tu. Sampai bila-bila pun duduk level tu juga. Okey? Jadi, saya letak 1 juta yang pertama. Okey, kenapa? Apa motivasi saya 1 juta yang pertama?